Bawa ronda malam-malam, bila korang nak suluh benda dekat, korang boleh pakai lampu ni. Bila nak suluh benda jauh pun, korang boleh pakai dekat satu lampu yang sama ni. Sebab dia punya lens ni jenis teleskopik macam ni. Lens boleh tarik tolak macam ni. Setiap kali korang tarik tolak dia punya lens ni, lens dia ni akan jauh dengan sumber cahaya, jadi dia akan efek dekat saiz cahaya. Boleh jadi kecil dan boleh jadi besar. Yang ni torchlight yang jenis rechargeable, yang korang boleh guna untuk dua situasi. Jauh boleh, dekat pun boleh. Ada sebiji macam ni, korang tak payah nak ada 2-3 biji lampu. Guna ronda malam-malam, ada sebiji macam ni sahaja. Dua situasi korang boleh pakai. Jenis rechargeable, bila bateri habis, korang boleh cucuk charger dekat bahagian sini. Dan bahagian depan dia ni solid tau, daripada besi aluminium. Berat dekat bahagian depan ni. Korang boleh guna sebagai senjata bila waktu kecemasan. Guna ronda malam-malam, kalau ada apa-apa kecemasan, korang boleh jadikan torchlight ni sebagai senjata. Dia sebenarnya ada dua lampu, satu bahagian depan, satu lagi dekat bahagian belakang. Cuma bahagian belakang ni lampu dia ni terhad sikit sesuai untuk guna benda-benda dekat sahaja. Jadi kalau korang nak cari torchlight yang boleh suluh jauh dekat, bukan sekadar lampu suluh, boleh jadi senjata bila waktu kecemasan, korang boleh cek torchlight yang padu ni. Boleh suluh jauh dekat dan boleh jadikan sebagai senjata. Korang boleh cek lampu ni dekat link video.